Tempat ni memang prime. View sekeliling memang cantik. Bangun pagi dah nampak istana, dah nampak sungai Mai. Ya Allah, dah lama sangat sis tak pergi bercuti dengan family. So kali ni kita orang cuma pergi weekend trip ke Woodsbrook. So perjalanan ke Woodsbrook ni lebih kurang 1 jam lebih sahaja. So ini adalah hotel yang kami duduk. Dari luar memang nampak simple sahaja. Reception dia nampak cozy sangat. Disebabkan anak-anak dah besar, so kita terpaksa sewa 2 bilik yang berasingan. So yang ini bilik parents, dia lebih luas, ada meja dan juga sofa. Yang kurangnya tak ada kopi dan juga kettle. Bilik air dia tak besar sangat tapi bersih. Sis memang pilih hotel yang berhadapan dengan Istana Mariam Beg. Tempat ni memang prime. View sekeliling memang cantik. Bangun pagi dah nampak istana, dah nampak sungai Mai, iaitu anak sungai Rhine. So ini adalah hotel restoran, sangat cozy kat dalam dia. Selection breakfast dia pula sangat standard, iaitu continental breakfast. Tak adalah nasi lemak, lontong semua tu. Seperti biasalah, anak-anak sis kalau pagi-pagi memang tak ada mood nak breakfast. Memang nak kena paksa. Kalau tidak nanti tak ada tenaga pula kalau nak jalan-jalan. Kalau musim panas kita boleh duduk di luar, boleh mengopi ataupun lunch dekat luar sambil menghirup udara yang segar dan juga pemandangan yang cantik. Okey, itu saja berkenaan hotel. Kalau korang nak tahu selanjutnya, sila follow next part.